Kunci ini bukan untuk kereta tapi kunci untuk motor baru saya. Bawa motor ini tak perlu lesen dan dia tak perlu bayar lotek. Nak jalan kat taman ataupun nak keluar pun boleh sebab dia memang selamat, ada signal lagi. Walaupun dia pakai elektrik tapi motor dia agak kuat juga. Nak naik celun sikit pun boleh. Dan yang penting bawa motor ini memang selesa. Dia jalan sangat smooth saja sebab dia ada esoba dan dia ada seat yang sangat lembut, selesa diduduk. Kat depan ada meter yang besar, boleh tengok bateri dia dan kita sini boleh adjust dia punya speed, 3 level speed. Bahagian kiri pula boleh buka lampu, boleh adjust signal dan horn juga dan ada side mirror. So kalau nak jalan keluar taman pun boleh juga, memang selamat. Ataupun kalau malam-malam nak pergi surau masjid pun boleh, dia ada lampu juga. Lampu dia agak terang dan belakang pun ada lampu untuk keselamatan. So kita tengok keseluruhan dia. So depan sini ada raga boleh simpan barang, memang best. Ini adalah tempat untuk charge dan bateri dia semua simpan dekat dalam sini. Tapi jangan risau kalau habis bateri, boleh kayuh juga macam basikal. Tayar dia memang besar juga. Brake dia ada depan dengan belakang. Tongkat tepi dan stand belakang pun ada juga. Motosikal elektrik macam ni kat luar saya pernah tengok 2,000 lebih, 3,000 pun ada. Cuba cek dekat beg kuning sekarang, harga dia memang berbaloi. Cuma satu saja saya nak pesan sebelum order. Kalau kemahiran hidup anda gagal, jangan beli sebab ini dia kena pasang sendiri tau. Tapi betul, kalau nak jimat harga ini dekat luar boleh beli 3 biji dah. Yang berminat tekan dalam beg kuning.